Bismillahirrahmanirrahim. Oi, Sofia Al-Barabah. Besar-besaka ke dia? Aku kalau hantu lain boleh tau. Kalau cerita Melayu, kenapa dekat tingkap tu? Kalau pakai benda tu, Dia buat apa? boleh cantik Dia kan? buat apa? Doctor, this is your first patient. Siapa? Dia doktor yang pakai susuk ke apa ni, weh? Apa tu nak keluar? Jangan Zara. Weh, upacara apa tu? Doktor Izara. Ya. Hantu lagi ke? Pada mula, saya ingat ada orang hantar barang khianat. Ada kena mengenal dengan amanah Dr. Izara. Weh, dia doktor yang pakai saka ke korang? Dr. Izara. Kenapa dekat hospital pun? Nak kacau. Memang sekali anak tu dah mati masa lalu. Banyak benar hantu yang nak keluar. Aku tengok dengan gurunya kat luar. Apa benda tangan jatuh tu? Udahlah cerita Melayu. Ya. Hei. Apa benda dia makan tu? Sofia! Cantik-cantik makan apa? Weh, hari ni Tembung ni berdarah keluar cerita Sofia Al-Barabah berlakon cerita hantu korang. Macam mana rupanya hari ni sempat tak aku nak pergi tengok ni. Khamis 25 ni. Kalau tak sempat hari ni aku tengok esok. Rasa seram ke tak? Macam banyak sangat hantu dia nak keluar. Kenapa? Sofia Al-Barabah cerita hantu Kau rasa boleh pergi ke tak? Tak apa. Kita pergi tengok nanti.